Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam daripada N33 Seri Tanjung. Sekarang ni kita berada di pantai Tanjung Kemuning di Port Dickson. Kita datang ke sini untuk berkemping terhadap calon N33 Islah Wahyudi. Satu-satunya calon Muslim, orang Melayu kita, anak jati di Seri Tanjung ni. Yang lain-lain calon bukan Islam, tuan-tuan. Dan sebab itu kita harap bahawa rakyat perlu menyokong perjuangan yang dibawa oleh saudara kita, oleh calon kita Islah Wahyudi ini untuk memperkasakan bahasa Melayu. Dia untuk nak tukar nama Port Dickson ini kepada satu nama yang boleh diistilahkan kepada mencerminkan negara kita Malaysia. Kalau kita masih kekalkan nama penjajah, Port Dickson ini seorang penjajah dalam negara kita, kita tetapkan nama dia, kita berbangga dengan nama ini, tuan-tuan. Apa erti kemerdekaan? Dan saya nak menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita mengundi calon di N33 logo sampan ini Islah Wahyudi. Kalau hampa ini masih lagi berharap kepada calon daripada parti politik, nescaya parti politik ini tidak akan mempertahankan rakyat, tidak akan membela rakyat, kerana mereka ini diberi watikah untuk menjadi calon daripada parti mereka. Apabila mereka menang sebagai calon, mereka menang menjadi wakil rakyat, mereka akan jaga parti mereka. Sebab itulah rakyat sentiasa akan bercakap, setelah habis pilihan raya, YB ini akan hilang. YB ini susah nak jumpa. Rakyat pergi di pejabat-pejabat YB, tapi YB tidak ada. Sebab apa? Sebab hampa membuat pilihan untuk memilih calon parti. Dan kita sekarang ini cuba buat perubahan kepada rakyat Malaysia. Kita bawa calon tanpa parti, calon bebas, tidak ada komitmen dengan parti. Kalau dia ini diberi mandat kepercayaan oleh rakyat, nescaya dia akan jaga rakyat kerana dia tidak ada parti. Saya harap, saya seru kepada rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia, 1 Ogos 2026, keluar ramai-ramai, tuan-tuan. Hampa keluar, adik, kakak, makcik, pakcik, ibu, bapa, keluar, pergi ke pusat mengundi. Hampa bagi undi kepada calon bebas. Hantarkan satu mesej kepada parti-parti politik ini bahawa rakyat tidak bergantung harap kepada mereka ini. Buat perubahan dalam negara, ubah negara kita, tuan-tuan. Kita jaga kita, rakyat jaga rakyat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mungkin tak selantang Ustaz sekian. Tapi berdirinya kita dekat sini adalah pertamanya untuk sokongan Ustaz Sofian terhadap usaha untuk kita menyahkan identiti penjajah semua orang. Ini penjajah negara kita. Dan perkara ini sepatutnya dilakukan oleh parti-parti politik yang terdahulu. Itulah yang Ustaz, antara yang Ustaz Sofian maksudkan. Dekat belakang kita ni, inilah JT ataupun Port Dickson yang sebenar namanya dinamakan pada seluruh daerah dan kampung saya ini. Nama asal dia Tanjung Kemuning, dan setelah kita merdeka nak masuk 69 tahun, tuan-tuan. 69 tahun. Nama penjajah ni masih dijunjung. Tuan-tuan bayangkan kalau orang Gaza sana junjung nama Netanyahu yang nak jarah dia tu. Begitulah bodohnya kita mengagungkan nama penjajah ni. Dan setelah sekian lama saya bersuara tentang perkara ni, saya telah dilokapkan, saya telah disekat berkali-kali, didatangi pegawai SKMM, dan sekarang ni telah dihadapkan pertuduhan di mahkamah selepas waktu PRN nanti. Ini bukannya perkara yang kecil-kecil, tuan-tuan. Kalau saya kena hanya kerana nak menyahkan nama identiti penjajah, tuan-tuan pun boleh kena untuk perkara-perkara apa-apa yang tuan pertikaikan dengan kerajaan yang ada sekarang ni, dan itu bercanggahan dengan apa yang Perlembagaan Persekutuan jamin, iaitu kebebasan bersuara pada perkara 10. Jadi saya harap kepada pengundi-pengundi orang kampung saya Dun Seri Tanjung ni, ataupun nama asalnya Tanjung Kemuning, kita ketepikanlah tembok parti politik tu. Kita ketepikanlah tembok keturunan bangsa kita, kaum kita, agama kita, kerana Dickson ni penjajah kepada semua. Ini kampung kita nyahkan, dan kemudian kita boleh bincang apa nama yang sesuai. Dan pekan ataupun bandar Port Dickson ni memang nama asalnya Tanjung Kemuning. Untuk keseluruhan daerah,
kita bawa kepada kedua negeri, bincang seelok-eloknya sesama kita, kerana kita sudah merdeka. Undilah saya, Islah Wahyudi bin Zainuddin, calon nombor 4. Assalamualaikum. Undi Islah Wahyudi Zainuddin, calon bebas nombor 4. Kita tukar Malaysia. Kita bawa satu perubahan politik yang baru. Terima kasih.